Kecundang Seorang Petani diterbitkan dalam antologi sayembara 2 cerpen hadiah Esogapena Dewan Bahasa dan Pustaka 1987. Kisah ini mengisahkan tentang Mat Lawi, seorang petani miskin yang sawah pusakanya menjadi kering kontang akibat pembinaan tali air yang tidak berfungsi. Projek tersebut disyaki sengaja dirancang untuk memaksa penduduk berpindah bagi membolehkan tanah mereka diambil alih oleh industri. Walaupun ditekan oleh isterinya Jebah serta melihat jiran-jiran seperti Jusuh dan Chin sudah menjual tanah, Mat Lawi tetap enggan berganjak. Akhirnya, dia meninggal dunia di tengah sawah ketika cuba menimbus batas tali air seorang diri dalam hujan yang lebat. Tujuan adaptasi ini adalah untuk memilih dan menyusun beberapa peringkat penting daripada teks asal hingga klimaks kematiannya. Watak dan perwatakan kecudang seorang petani iaitu Mat Lawi yang dilakonkan oleh Nafis Nazhan merupakan seorang petani yang tabah, gigih dan berani mempertahankan tanah pusaka miliknya. Manakala Jebah iaitu isteri Mat Lawi yang dilakonkan oleh Nurul Syahira yang menggambarkan sebagai seorang wanita yang penyayang dan setia. Manakala anaknya Mak Jana iaitu dilakonkan oleh Ahlami merupakan anak sulung Mat Lawi, merupakan seorang anak yang rajin dan bertanggungjawab. Begitu juga dengan Mak Jonet yang dilakonkan oleh Hasif Haikal yang digambarkan sebagai seorang yang matang dan rasional serta penyabar. Manakala watak Jusuh dan Chin merupakan jiran mereka yang dilakonkan oleh Nip Munazah dan Ahlami. Di sebalik hamparan sawah yang menghijau, tersimpan sebuah kisah tentang harapan, pengorbanan dan perjuangan seorang insan yang bergantung sepenuhnya pada tanah untuk meneruskan kehidupan. Namun, tidak semua usaha berakhir dengan kejayaan. Ada kalanya keringat yang dicurahkan bertahun-tahun lamanya gugur bersama impian yang tidak kesampaian. Cerpen Kecundang Seorang Petani karya Azizi Haji Abdullah membawa kita menyelami liku-liku kehidupan seorang petani yang berdepan dengan pelbagai cabaran sehingga kecundangnya dalam perjuangan. Marilah kita hayati kisah yang syarat dengan pengajaran dan realiti kehidupan masyarakat desa pada waktu kini. Rumah Mat Lawi di atas Banggul. Mat Lawi berumur 40-an, kurus, berkulit gelap, memakaikan plekat dan tidak berbaju, duduk termenung di kepala bendol menghadap matahari jatuh. Mak Jana dan Mak Jonet bermain dan bertengkar tepi parit tali air belakang dapur. Pak, tengok abang ni. Apa bagi aku? 3 tahun lebih bukanlah lama. Tapi tiang di sebelah kiri sudah sengit sedikit. Atap mipah terselak dekat perabung dan di hadapanku ratusan ekar sawah yang kering kontang. Kita buat surat bantahan. Surat bantahan? Ya. Kepada yang berkenaan, kami penduduk-penduduk kampung ini merasa duka cita yang amat sangat. Tali air apakah namanya ini? Kalau nak ditambah tak boleh, kering saja memanjang. Apakah boleh kami hidup di sini lama-lama? Kami minta disiasat segera. Tali air? Apa mereka fikir tali air ni bagus ke? Mereka ni nak senangkan kita ke? Nak halaukan kita? Paknya, kita pindah sajalah. Kenapa? Tanah ini akan didirikan kilang-kilang. Tanah kita? Iya, Jusuh sudah jual sawahnya. Chin pun sudah jual tempat ini. Mampukah kita duduk di sekeliling kilang-kilang ni? Celaka. Rumah ini rumah kita. Tanah ini kita punya. Tak guna kita berkeras, paknya. Kalau kita jual tanah ni, kita boleh duduk tempat lain. Kita tinggal di tempat lain. Jebah, mana cangkul? Nak buat apa? Mana cangkul? Tu, di depan tangga sana. Paknya, sudahlah. Walaupun batas itu terbenam semua, air benang takkan ada juga. Mat Lawi dengan nekat mula menimbus tali air menggunakan cangkul. Dia keseorangan di batas tali air. Tubuhnya kurus kering tetapi penuh semangat.
Esok satu rantai mesti aku kebakkan batas ini. Kalau tak sedepa, sekaki pun cukup. Biar anak-anak aku mengerti. Tanah pusaka ini perlu dijaga, biar jadi cabaran pada perancang celaka itu. Bismillah, bersama aku, lenguh sendi dan bisa tulang aku teruskan. Paknya ni. Mak, Pak mana? Mana Bapak? Paknya. Paknya. Bapak ni. Paknya. Demikianlah kisah kecundang seorang petani, sebuah cerpen yang syarat dengan pengajaran dan nilai kemanusiaan. Melalui kisah ini, kita dapat memahami bahawa kehidupan tidak selalunya berpihak kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Ada kalanya kegagalan hadir meskipun segala tenaga, masa dan pengorbanan telah dicurahkan sepenuhnya. Namun begitu, setiap dugaan yang ditempuh mengajar kita erti ketabahan, kesabaran dan kegigihan dalam menghadapi cabaran hidup. Secara keseluruhannya, cerpen Kecudang Seorang Petani karya Azizi Haji Abdullah memaparkan pelbagai nilai dan pengajaran yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan. Antara nilai yang terdapat dalam cerpen ini ialah nilai ketabahan dan kegigihan. Mat Lawi digambarkan sebagai seorang yang sangat tabah dalam mempertahankan tanah pusaka miliknya walaupun sawahnya tidak lagi dapat diusahakan akibat masalah tali air. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa gigih dan tabah menghadapi cabaran demi mempertahankan hak dan maruah diri. Pendek kata, cerpen ini bukan sahaja menggambarkan penderitaan hidup seorang petani, malah memberikan banyak pengajaran kepada masyarakat tentang pentingnya nilai ketabahan, menghargai warisan, keberanian mempertahankan hak dan tanggungjawab terhadap keluarga dan kehidupan. Pak! Kita buat surat akun. Aduh, nak alu pula dah. Itu dah saya.